Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir dan setiap hari Isnin dan Jumaat aku post video panjang. Aku nak share perjalanan aku, nak cari segenggam belian dan sejongkong emas. Hari ini aku nak bercerita tentang algoritma dan betapa aku tak faham macam mana diorang bekerja. Untuk konteks, aku ada post video-video pendek antara 30 hingga 60 saat. Aku post kat TikTok, aku post kat Instagram dan juga YouTube. The thing is, bila kita post dekat Instagram, dia secara automatik kita boleh setting lah. Dia secara automatik akan post dekat Thread dan juga Facebook. The thing is, bila aku post, Instagram dengan Thread ni macam tak jadi apa. Tapi kat Facebook adalah engagement. So, awal-awalnya aku post video dashcam aku. Aku ada pergi road trip pergi Thailand. So, aku pilih lah mana-mana yang aku suka dan aku buat voice over bercakap pasal emas. Mula-mula tu, aku memang dari awal aku dah tahulah kalau untuk Instagram dengan Facebook ni dia ambil masa sikit kan. Jadi view dia tu bawah, kalau di TikTok bawah 200, di Facebook dia 2 digit lah. Ada belas-belas, ada puluh. Lepas tu, bila aku check ke YouTube, dia melebihi 1000. Benda tu memang menarik perhatian aku lah. Dan dari situ juga aku dapat subscriber. Benda tu buat aku rasa semangat nak post lagi sebab 1000 view kan. Jadi aku post sampailah aku rasa why not aku tunjuk wajah aku biar orang semua nampak wajah aku dan lebih percaya sama aku supaya bila aku nak berurusan berbisnes tu mudah. And then view dekat YouTube jatuh. Okey lah. Aku masih teruskan lagi. Aku teruskan posting. Sampailah harga emas tiba-tiba naik. Post aku yang dekat TikTok, view dia naik melebihi 1000, ada yang 10,000, ada yang 30,000, ada yang 60,000 dan ada juga yang 100,000. Lepas tu dekat Facebook pula, ada yang dah masuk 100, 200 dan ada juga yang ada 1000, 2000. YouTube dia masih sama. Maknanya dia ratus-ratus tak sampai pun 1000. Jadi kalau awal-awal ranking aku, platform kesukaan aku ialah YouTube, TikTok dan Facebook. Sekarang ni platform kesukaan aku ialah TikTok, Facebook, barulah YouTube. Kan? YouTube ni special sikit sebab bila aku dah ada 50 subscriber aku rasa macam rugi kalau aku tak buat video panjang. Sebab tu aku buat video panjang just in case ada orang tengok channel aku, ada video panjang and orang boleh tengok. Lagi satu, aku rasa macam semua konten yang aku buat ni macam aku punya resume. Aku nak orang lihat dan aku nak orang menilai sudut pandang aku, macam mana penyampaian aku. Of course, ada video-video yang aku memang asal buat dia. Sebab aku macam tak ada mood ataupun tengah blur nak cakap asal apa. And aku punya fikiran masa tu, nak buat canggih-canggih pun bukannya orang tengok kan. But still, I keep doing. Ada yang memang aku semangat, ada benda yang aku nak sampaikan. And aku suka bila orang save and share konten-konten aku kan. Jadi aku memang tak tahu, aku tak faham macam mana algoritma ni bekerja. Apakah bila dah tunjuk muka aku ni suddenly jadi tak best? Tapi tak apalah. Aku rasa itu sebahagian daripada perjalanan aku. Aku berharap platform-platform ni akan menunjukkan konten-konten aku pada orang yang tepat. And so far, okay lah dari segi engagement tu, dari segi komen-komen kan. Pada waktu yang sama aku pun dah start menulis. Cuma aku tak masuk cerita emas lagi. Aku masih masuk cerita, aku baru je start cerita macam mana 2025 ni terlalu banyak plot twist. Sebenarnya aku tak sangka aku akan jadi dealer public gold. Tapi aku berlapang dada. Aku beranggapan ini adalah sebahagian daripada proses pembelajaran aku. Sebelum ni aku pernah terlibat dengan satu startup. Startup tu dia nak buat tokenized gold tau. Dia nak memudahkan transaksi
manusia sesama kita ni, dia nak memudahkan transaksi ni pakai emas. Kalau dulu ada gerakan nak buat pakai dinar dirham kan, tapi bila dah ada teknologi blockchain, kita boleh tokenize emas tu dan memudahkan transaksi. But of course, aku ada buat konten sebelum ni, aku rasa benda tu macam tak menjadi sebab Gresham's Law, bad money drives out good money. Maksudnya kita tahu fiat, kita tahu emas tu adalah good money and fiat adalah bad money, tapi sebab kita dan ramai orang masih menerima bad money, maknanya menerima duit kertas, kenapa nak guna emas? Kita simpan lah, rapat-rapat kan, kita simpan kita punya emas tu dan jangan let go. Jadi masa mula-mula tu aku tak aware benda tu, cuma baru sekarang tiba-tiba terlintas benda tu. Jadi selepas aku quit daripada startup tu, aku masuk dalam dunia kripto and something bad happen. Lepas tu aku pun masuklah dalam dunia public gold ni, which is very good thing. Aku dapat melihat sudut pandang diorang, aku dapat belajar banyak benda tentang emas, macam mana nak buat sale, macam mana nak approach orang, which is very good thing. Very good thing. Very good thing pula. Salsul. So, sebab aku dah minit ke-6 ni, aku tak nak cut. Kalau baru minit pertama aku dah cut, aku buat balik kan. And circle dia orang pun memang supportive. Aku masuk dalam tim aku tu ada dealer-dealer lain kan. Aku rasa sangat selamat, put it that way. Because diorang ni positif, diorang ni supportive, diorang ni tak lokek ilmu, share all the tips apa semua kan, which is a very good thing lah. Jadi because of public gold, aku dapat push diri aku untuk buat konten ni. Sebab tu aku akan post 3 post setiap hari. Aku awal-awalnya post 1 konten, kemudian aku ubah buat 2 konten, kemudian team leader aku kata buat 3 post kan, supaya dalam setahun dia boleh capai dekat 1000 konten kan. Kalau bukan kerana public goal, aku masih berfikir tau, aku nak buat konten apa. Aku dah lama nak jadi content creator. Aku dah lama nak buat konten macam ni, bercakap kan. Public goal yang push aku. So aku tak tahu benda ni akan bawa aku ke mana. Yang aku tahu, setiap hari record dan post. Cuma itulah, balik pada cerita awal tadi kan, aku clueless gila macam mana algoritma ni bekerja. Kalau kat TikTok tu dia tak stabil tau. Ada hari ni tiba-tiba bawah 200, tiba-tiba besok 10,000, lagi satu hari 15,000. Jadi macam mana aku nak study konten tu kan? Dah lah konten yang aku update harga emas setiap hari tu. Skrip dia lebih kurang sama je setiap hari, tapi dia punya outcome dia berbeza. So, aku tak faham lah. Tak apalah. Semoga benda tu dapat membantu aku untuk menaikkan personal branding aku, supaya lebih mudah aku untuk bertransaksi, berurusan dengan orang lain di masa depan. Jangankan masa depan, sekarang pun best juga kalau benda tu mudah. Saya dah tengok awak punya video ni, saya nak. Kita tak tahu. Never mind. Anyway, I think that's all for today. Cukup lah. Untuk hari ini, aku ada letak video vlog aku yang ke-22 dan aku juga ada letak playlist vlog aku. Vlog Farhan Nasir. Kalau korang ada waktu terluang, korang boleh tengok dari nombor 1. Aku sangat-sangat menghargainya. Thank you so much. Assalamualaikum.